Satu, dua, tiga. Alamak. Babe, azab babe. Nah, macam ni rupa dia. Nampak tak? Ada motherboard hijau belakang tu. Yang hijau-hijau cair, hijau daun pisang ni. Dia punya bateri. Tengok ni masih hidup ni. Masih hidup Aku ni kan sebenarnya tak berapa minat sangat lah dengan powerbank yang besar sampai 25,000 mAh. Bukan apa, sebab bila mAh dia besar, kau kena faham, dia akan besar dan juga berat. Tapi powerbank dekat tangan aku ni ada benda yang menarik sikit lah. Sebab dia punya output power keluar 120 watt dengan built-in kabel. Okay, tak payah ada kabel lain. Dan untuk charge dia pula, okay, maksudnya power in dia sampai 100 watt. Itu agak menarik. Dan tak lupa juga aku dah cuba untuk charging dua laptop aku, iaitu MacBook dan juga laptop Windows iaitu Honor, dan juga dua biji phone aku, Xiaomi 15T Pro dan juga Infinix Note Edge. Jadi kenapa aku lepak dekat depan kedai Hotlink Pos Laju ni, bukan cerita pasal powerbank ni, tapi aku nak bedah tengok powerbank ni sama ada betul-betul dalam dia ni berkualiti ataupun tidak. Jom kita tengok sama-sama. Okay, jadi kita dah masuk kedai repair ni. Bang, dah panggil abang lah, panggil Mat lah, Mat. Brother. So, okay, powerbank ni kita nak bedah tengok sama ada berkualiti ke tidak. Cuktek ni. Brother Mat sedang berusaha membuka powerbank Cuktek ni. Lihat Mat Ya. betul-betul kualiti dia tak bagi senang-senang nak buka Kau tengok berpeluh kat tu. Dia ada. Dah terbuka Ni azab pertama Azab pertama Boleh habis ni. Okay, Ni permulaan nak ke yang lagi besar ni. Bukan main susah dia. Nampak sampai pakai skru dia lepi tau. Tak apa, powerbank ni memang aku dah target untuk dimusnahkan. Kita nampak dah tanda-tanda bateri di bawah tu motherboard pada tu. Rupa macam kopek durian ni. Ni D24 ke Musang King ni? Ni getah tu apa? Macam tauhu kat sini Okey. Satu bateri dia Okey. 4,900 mAh. 4,900 mAh. Bermakna dekat hampir 5,000 lah. 5,000 lah. Satu ni. Okey, so ada berapa bateri tu? So 5,000 kita kira dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5? 5 kali 5 25,000. 25,000. Jadi sekarang ni satu soalan penting yang aku tanya kau. Kau dah bedah apa semua powerbank ni. Berapa harga kau rasa? Berapa harga kau rasa? Harga dia? Engkau rasa lah. Harga dia ni rasa dalam 200.5 ada kot. Ada ke 200.5? Salah. Aduh, aku rasa dalam 200 lah. Salah. Okey. 25,000. Jawapan dia 150 lebih kurang lah. 150 Baru. Iyalah. Promo dia 130. Baru. Iyalah. Real, bukan second hand, bukan bekas top up. 25,000 babe. Ya. Apa pendapat korang? Baik beli tak powerbank Cuktek ni ataupun